Jauhlah BP di Taman Azhar. Cakap sikit. Sekarang kita berada di Hadikah Al-Azhar di mana terletak berhampiran dengan Universiti Al-Azhar Mesir. Sambung. InsyaAllah kita akan lepas ni naik kapal. Di sini terdapat pemandangan yang cukup indah dan kita sedang berada di Hadikah Al-Azhar. Oh ya. Mana mak? Dah ambil lagi gambar. Tak jauh tahan juga apa-apa. Ya, seterusnya. Hadis seterusnya. Kalam-kalam syuayah. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Azhar Park, satu tempat yang dikatakan sebagai syurga di Kairah ni. Ya. Sangat cantik dan begitu tenang kalau berada di sini. Syurga. Okay. Silakan. Cerita syurga ni habis. Habis. Ya, alhamdulillah sampai di sini ya, insya-Allah. Saya mengucapkan selamat intihan pada sahabat-sahabat dan sama kita hayati kenikmatan kita Allah Taala. Bye. Kali dia.